Ini sedikit mana pula yang hantar orang-orang tua ke bazar dan minta sedekah. Tolong ambil video. Kenapa pergunakan orang tua sampai macam ni minta sedekah? Selepas tular kekecohan di Jalan Tun Abdul Razak mengenai kes penjual belon Jumaat lalu, kini terbongkar pula sindiket pengemis di Bazar Ramadan sekitar Ipoh, Perak baru-baru ini. Menerusi video yang dimuat naik oleh pengguna TikTok bernama Izu Cheng, sindiket itu dapat dikesan selepas mengekori seorang wanita warga emas yang kelihatan mengemis di Bazar Ramadan, rupanya disuruh oleh cucunya sendiri. Sambil tengok yang ini pula, ini sedikit mana pula yang hantar orang-orang tua ke bazar dan minta sedekah. Orang tua ni dengan tengah-tengah hujan, tengah-tengah panas macam ni, apalah korang ni, manalah korang kutip orang tua ni sampai sanggup korang, nampak? Sampai korang tengok, orang bagi bukan sikit-sikit tau. Rakyat Malaysia ni semua pemurah, korang nampak? Dia tahu sebab orang-orang Melayu kita ni semua jenis yang pemurah yang tak berkira. So, diorang pergunakan orang-orang tua ni ataupun orang OKU ke apa, letak dekat sini minta sedekah lah. So, benda-benda macam ni bagi aku tak elok lah. So, jangan sampai aku bongkar. Assalamualaikum bang. Ya bang. Tolong ambil video. Kenapa pergunakan orang tua sampai macam ni minta sedekah? Abang sihat bang? Tak baik bang. Ni siapa ni? Nenek macam tu abang boleh buat untuk nenek abang ni tu? Ambil buti-buti. Tak boleh. Tengah hujan, tengah panas, umur 80 lebih. Dia kata dia orang Kemoja. Orang mana? Tak boleh buat macam tu orang tua, kamu tahu tak? Orang nak keuntungan macam tu je. Bukan minta maaf bang. Orang lain penat-penat berniaga, korang hantar orang tua. Kata minta sedekah macam tu. Mana hati pamat tu? Mana hati apa? Peri kemanusiaan hang ni? Hang sihat tubuh badan, hang boleh cari duit lah. Berapa lama dah buat kerja ni? Apa ni? Apa fikir jalan mudah ni? Betul ke ni siapa ni? Betul nenek hang? Bukan kutip mana-mana orang tua orang ni, betul lah? Tolonglah jangan buat orang tua macam tu bang. Tolong bang. Saya pun saya kesian kat dia, faham tak? Orang tua tadi sehujan saya nampak, ya Allah panas macam ni. Siapalah yang tak ada hati purut sampai hantar orang tua. Kenapa hang tak minta sedekah bang? Kamu besok anda datang minta sedekah. Aku bagi tempat hang depan kedai aku. Boleh? Aku tak nak nampak dah. Aku nampak makcik ni kat mana-mana hang siap. Hang tengok aku cari hang dapat. Ambil nombor plate semua. Cari. Nombor plate pun dah macam babi 9481. Aku dah cakap mesti ada orang hantar macam ni. Aduh, stop. So untuk dalang-dalang yang hantar orang-orang tua ke sini, tolonglah korang jangan sampai aku bongkar korang. Kat mana korang simpan orang-orang tua ni semua, aku dapat bongkar, aku buat report, semak korang. Apa-apa pun korang buat benda-benda macam ni kan, korang fikirlah dulu. Orang tua kot, mana peri kemanusiaan korang? Aku tak faham lah. Aku tak boleh lah. Aku geram betul lah. Korang tengok aku pun tak pasti.